Ada berita besar dalam keluarga. Tindakan Fatah Amin undang perhatian. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pelakon Fatah Amin memaklumkan tidak menerima sebarang tawaran kerja yang memerlukan dirinya berada di luar Kuala Lumpur dan Selangor buat sementara waktu kerana mahu memberi tumpuan penuh kepada isterinya, Amira Othman, yang dijangka melahirkan cahaya mata sulung mereka dalam masa terdekat. Ya, untuk sekarang ini memang saya kena elakkan untuk ambil sebarang komitmen kerja yang kena keluar daripada Kuala Lumpur dan Selangor. Memang sedang bersedia untuk pergi ke hospital sahaja sebab Amira bila-bila masa sahaja akan bersalin, katanya di Pickle Social Club, Bukit Kiara, Selangor pada Khamis. Ada satu kerja yang sudah sah iaitu bulan depan. Tapi ianya hanyalah dalam Selangor sahaja sebab sekarang ini, alhamdulillah, keperluan daripada segi bayi dan juga barang Amira, semuanya kita sudah siap dan sediakan. Saya pun sudah letak dalam kereta sebab bila-bila sahaja daripada sekarang Amira akan melahirkan, ujarnya. Amira akan bersalin di hospital di Kuala Lumpur. Jantina kami memang sudah tapi lebih baik ia diumumkan selepas lahir. Apa yang penting sekarang ini ialah mohon doa baik-baik daripada anda semua, tambahnya lagi.